kembali lagi pada YouTube Ashira Channel. Tawe biasa asa dari kapong, Iskis patah timur buke ore Jepong. Mani tu ada come bila senyum, kita saing belako tok agah tok sombong. Buke nak bangga buke nak buah, ore patah timur meme come asa. Dalam keturune titik pahlawe bako come loteng. Konten kita pada kali lelah kita nak buat konten house tour rumah untuk raya, okey. Dan hari ni kita nak house tour rumah untuk hari raya sebab kita dah nak raya dah. Tapi konten kali ni, konten ini yang Ashrashu ni sebenarnya bosor lagi, cuma kemungkinan konten ni akan dipost pada hari raya, kemungkinan raya dah macam tu lah. Okay, sebab saya tahu juga kalau kedai post awal, saya akan post awal. Kalau tak ada, kita tak akan post lah. Konten nak akan post selepas raya. Macam tu lah, okay. And konten itulah kita nak house tour rumah untuk raya. Selamat Hari Raya. Tiba kan? Okay, and tanpa masa, jom kita house tour rumah. Let's get started. Okay, sekarang ni kau dah tengok dah. Montage tadi mula-mula daripada video kau tengok tu. Montage saya dah buka dah. Buka dah betul lap meja, buka kursi apa dah, kita dah buka meja, buka sofa baru, semua yang baru kau dah tengok dah. Tak saya rakit montas ke malam. So Asya balak tu malam. Cuma ni Asya nak buat konten tunjuk pada korang macam mana rumah Asya, house tour rumah untuk raya. Okay, sebenarnya saya bagi tahu saat ni lah. Okay, and macam ni lah yang kita apa dia panggil ruang tamu yang pertama. Ruang tamu yang pertama ni kita ada apa tu? Kita ada apa tu yang panggil ni? Yang panggil ada kapek untuk kita makan-makan kapek sini. Kita nak tukar kapek baru cuma tak beli lagi. Kapek ni kita nak tukar tapi tak ada lagi, kita guna je dulu kapek ni. Okay, lepas tu kita ada satu set kerusi biru yang daripada sana tu. Daripada sana yang tahun lepas tu, daripada sana kita mari sini. Kita mari daripada sini, kita beli kapek baru. Kapek tu di kapek baru ni. Meja daripada sana kita mari sini. Kita main daripada sini lah untuk kita duduk. Tepat ni kita beli kursi baru dah. Lepas ni saya tunjuk. Okay, lepas kita TV. TV ni pun TV baru juga. Nanti kita buat video react dalam ni. Nanti kita buat video react. Tapi kita guna TV besar sikit untuk korang tengok sekali. Okay. Lepas tempat tu go tu. Ni ayat Quran. Tu. Kita ada lampu. Macam biasalah kan. Kita ada cermin. Hai, kembali lagi. Okay, ini adalah tempat ruang tamu yang pertama. Okay, dan kita pergi ke ruang tamu yang kedua pula. And jom, let's go. Sekarang kita pergi ke ruang tamu yang kedua. Kita ada kerusi baru. Tada! Kita dah beli kerusi baru. Tapi kita beli kursi ni pun super dengan kursi yang tempat tu. Kita beli super. Tadi warna super kita beli ni. Kita beli warna merah. Tada! Warna merah pula ni. Lepas tu kita beli apa tu? Tak ingat ke sama syurga ni. Kau pernah mana ni? Kapek. Kita beli kapek warna putih. Memang sangat cantik. Cantik. Raya, selamat Hari Raya. Macam tu hati kau tengok je montas. Lepas ni Asya kena montas full rumah. Asya kau stay tune je. Konten ni jugalah. Tapi lepas ni. Okay. Ni Asya bagi tahu dulu. Ni ideal lah ni. Nudung ni. Dia. Okay, kita ada nudung ni. Bukan nudung. Okay, ni adalah tempat yang kita kata lah. Tempat ruang tamu yang kedua. Yang ni. Okay, tempat tu kita tak ada gap lah. Itu basikal Syang lah tu. Nanti kita kena gap tu kan masuk syacah ni. Ada basikal Syang. Nanti tu kosong lah situ nanti. Cuma tak siap lagi. Dapur kita ada kejap. Dapur pula. Kejap. Okay, ni dapur pula. Dapur ni kita ada bekas raya. Ni kita ada bekas raya. Lighting tak ada. Kita ada bekas raya ni. Apa dah? Kita ada bekas raya ni. Kita bubuh malam raya lah. Hari ni baru hari Sabtu. Hari Ahad tu bubuh malam raya kan? Kita bubuh malam Ahad lah. Okay. Dan sebab saya bagi tahu lah kuih-kuih raya ni. Saya dah buat dah konten. Banyak tu. Okay, dah kau dah tengok dah. Saya dah post dah konten tu. Lepas tu kata ni air gas pun banyak. Air gas. Penuh. Ada lagi dah ni. Penuh. Gitulah. Okay. Lepas tu ni kena ni lagi. Banyak lagi.
Okay, sebab ni kita puasa lagi ni. Gitulah. Okay. And kau dah tengok dah macam mana house tour rumah Ashrah. Apa main baru ni konten kita ni. Okay. House tour rumah Ashrah kau dah tengok dah macam mana. Biskut-biskut gaya ni Ashrah ke bubur esok. Okay. Esok Ashrah ke bubur. And kita akan masuk ke dalam bekal tu esok lah. Sebab kita masuk Malay Raya. Malay Raya tu kita akan masuk. Kita ada permainan. Family Ashrah ada buat permainan geng. Dapat duit raya. Tapi kena macam tu lah. Ngas ketah tu lah. Ada satu tu. Tapi kalau kena stay tune next content. Ashrah tak ada beritahu konten ni. Kalau kau Ashrah bagi tahu. Kau tak akan tengok. Kalau kena stay tune konten yang akan datang. Okay. Ini adalah konten yang spontan je. Konten house tour rumah. Untuk 2025. Okay. Dapur-dapur kita tak ada beli apa-apa pun. Okay. Dah luar lah. Luar kita tu, sini kita boleh tengok konten apa-apa. Saya kat sini apa ni. Okay, ni kejap. Luar ni, kalau dah luar ni kita nak kena sipir dulu. Ni nak buai sambil labur ni. Ni kita nak buai dulu. Lepas ni nak buai dulu. Lepas tu, kita susun lah hasil nak ambil kursi lagi tak sini lepas ni. Tak siap lagi, kita tak siap 100% lagi untuk sipir rumah. Okay, ada tu. Okay, kita lepas ni kita tak sapu lagi. Kita baru je sipir. Tak ada lagi banyak kau kita kena sipir. Dia molek lah esok kita sipir apa tambah sikit lagi. Okay. Itu je lah. Okay. Sekejap. Wah. Dah siap dah. Lighting tak ada mana lah. Sekejap. Saya buka ni. Macam tu. Okay. And saya kau dah tengok dah tu. Macam tu je lah rumah kita. Asal dah tu dah. Sekejap. Saya tu dah rumah kita house tour untuk 2025. Saya beli sofa baru. TV pun tahun ni je kita beli. TV kita beli tahun ni. Lepas tu sofa warna biru yang warna merah tu pun saya beli. Tak, baru beli mari. Mari. Konten ni lama dah lah. Saya pun cuma mari tu untuk hari Ashrah lah. Konten nak saya push dulu, okay. And itulah. Nanti kita buat video react di TV kalau korang nak, okay. And okeylah, sahaja konten kita pada kali ni. Saya minta maaf kalau konten kali ni tak tahu gapo. Tapi konten kita kali ni adalah konten house tour rumah Ashrah untuk raya macam mana-mana. Nanti kau tengok je montage lepasnya. Okay. And sahaja konten kita pada kali ni. And kita jumpa di next konten. And seperti tu jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe dalam video ni. And kita jumpa di next konten. Bye. Assalamualaikum.